Semua orang menyangka bahawa saat paling berbahaya dalam mana-mana misi angkasa adalah ketika roket dilancarkan dari bumi. Bunyi dentuman enjin, getaran yang menggoncang seluruh struktur roket dan api yang menyembur keluar seolah-olah menentang graviti memang cukup untuk membuatkan sesiapa sahaja berdebar. Namun bagi misi Artemis 2, realitinya jauh lebih mengejutkan. Bahagian paling berbahaya bukanlah ketika pelancaran dan bukan juga ketika manusia mengelilingi bulan. Hakikat yang sebenar adalah ini. Detik paling menakutkan adalah ketika mereka cuba pulang ke bumi. Pada 1 April 2026, roket Space Launch System milik NASA berlepas dari Kennedy Space Center di Florida menandakan kali pertama manusia kembali menuju ke bulan selepas lebih 53 tahun. Pelancaran ini berjalan hampir sempurna walaupun terdapat sedikit kebimbangan terhadap sistem Flight Termination System, iaitu mekanisme pemusnah diri yang direka untuk meletupkan roket sekiranya berlaku kegagalan kawalan. Mujur, isu tersebut hanyalah berpunca daripada bacaan sensor yang tidak tepat. Namun latar belakang roket ini sendiri penuh dengan cabaran termasuk kebocoran hidrogen dan helium dalam ujian sebelum pelancaran. Menjadikan kejayaan berlepas ini satu pencapaian besar hasil usaha bertahun-tahun. 4 angkasawan berada di dalam kapsul Orion, termasuk Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dan Jeremy Hansen dari Kanada. Misi ini bukan sahaja melibatkan Amerika Syarikat tetapi juga kerjasama antarabangsa dengan modul servis dibina oleh Eropah. Selepas kira-kira 8 minit penerbangan, kapsul berjaya memasuki orbit bumi sebelum meneruskan perjalanan ke bulan menggunakan laluan yang dikenali sebagai Free Return Trajectory. Laluan ini membolehkan kapal angkasa menggunakan graviti bulan untuk berpusing dan kembali ke bumi tanpa memerlukan banyak bahan api tambahan. Sepanjang perjalanan ke bulan, kru menjalankan pelbagai eksperimen dan pemeriksaan sistem. Walaupun terdapat beberapa masalah kecil seperti isu tandas dan sistem email, semuanya dapat diatasi tanpa menjejaskan misi. Dalam perjalanan ini juga, mereka berjaya merakam gambar bumi dari jarak yang sangat jauh termasuk imej Hello World yang menunjukkan keseluruhan planet dalam satu bingkai. Dari perspektif ini, bumi kelihatan kecil dan kusam, satu pemandangan yang mengubah cara manusia melihat kedudukan mereka dalam alam semesta. Apabila kapsul menghampiri bulan, angkasawan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dilihat secara langsung oleh manusia sebelum ini. Mereka melihat sisi jauh bulan dengan jelas, kawasan yang penuh dengan kawah dan permukaan kasar yang jauh berbeza daripada sisi yang menghadap bumi. Mereka juga menemui kawah baru dan melihat variasi warna pada permukaan bulan termasuk tona coklat dan kehijauan yang tidak dapat dilihat dari jauh. Semua ini memberikan perspektif baru tentang dunia yang selama ini hanya kita lihat dari jauh. Namun, semua keindahan ini hanyalah sementara. Selepas mengelilingi bulan, kapsul Orion memulakan perjalanan pulang ke bumi. Pada ketika inilah misi memasuki fasa paling berbahaya. Bagaimana menghentikan sebuah kapal angkasa seberat 26 tan yang bergerak pada kelajuan 40,000 km sejam? Jawapannya nampak mudah tapi sebenarnya sangat menakutkan. Anda perlu menghempaskannya ke dinding udara. Kita bercakap tentang suhu mencecah 2,700 darjah Celsius, gangguan komunikasi sepenuhnya, dan satu manuver yang begitu tepat seolah-olah melantun batu di atas air pada kelajuan Mach 32. Anda juga memerlukan beberapa sistem payung terjun untuk mengawal kapsul padat ini dan memperlahankan penurunannya. Ini adalah peringkat pertama proses kemasukan semula. Kira-kira 20 minit sebelum memasuki atmosfera, kru perlu mengucapkan selamat tinggal kepada modul servis Eropah. Modul ini telah menjadi sumber tenaga dan sistem sokongan hidup sepanjang perjalanan tetapi ia tidak mempunyai perisai haba. Bolt letupan akan diaktifkan dan modul tersebut akan terpisah, jatuh dan terbakar seperti bintang jatuh di atas lautan. Kini, 4 angkasawan berada sendirian di dalam kapsul Orion, sebuah kon kecil tetapi kukuh yang menghadap ribut hebat yang bakal tiba. Seterusnya peringkat kedua, pada ketinggian kira-kira 120 km, dikenali sebagai Entry Interface. Kapsul sedang meluru ke arah bumi pada kelajuan 40,000 km sejam sekitar Mach 32. Untuk perspektif, setiap kilogram gising kapal angkasa ini membawa hampir 2,000 kali ganda tenaga kinetik berbanding sebuah pesawat komersial. Apabila ia menghentam udara, gas tidak sempat beralih. Sebaliknya, ia dimampatkan menjadi gelombang kejutan yang membara. Dengan suhu sekitar 2,700 darjah Celsius, hampir separuh suhu permukaan matahari.
Kemudian datang peringkat ketiga, detik di mana kesunyian bermula. Haba yang sangat tinggi ini akan menanggalkan elektron daripada udara membungkus kapsul Orion dalam lapisan plasma bercahaya. Lapisan ini menghalang semua isyarat radio, memutuskan hubungan antara kru dan pusat kawalan misi selama beberapa minit yang mendebarkan. Dunia hanya mampu melihat skrin kosong tanpa data sementara 4 manusia sedang menunggang bola api di langit. Untuk bertahan daripada keganasan kemasukan sebelum ini, Orion menggunakan satu teknik yang bijak. Ia melantun. Daripada terjun secara curam yang boleh membawa maut, kapsul menggunakan bentuknya untuk menghasilkan daya angkat. Melantun di lapisan atas atmosfera seperti batu yang melantun di permukaan air. Dalam ujian Artemis 1, teknik ini menyebabkan sebahagian perisai haba terkopek akibat tekanan. Jadi bagaimana NASA melindungi kru Artemis 2? Mereka mengubah laluan kepada pendekatan yang dipanggil Lofted Entry. Ini adalah peringkat keempat. Laluan yang lebih lembut ini akan membolehkan bahan perisai haba bernafas, melepaskan gas tanpa retak sambil memastikan daya G masih boleh ditanggung oleh manusia di dalam kapsul. Dengan kira-kira 4 minit berbaki, api yang menyelubungi kapsul mula berkurang. Bunyi deruman plasma berubah menjadi siulan subsonik dan suara kru akhirnya kembali kedengaran melalui radio. Tetapi perjalanan masih belum berakhir. Pada ketika ini, kapsul masih berada pada ketinggian sekitar 7,600 meter. Ini adalah detik paling berbahaya dalam keseluruhan penerbangan. Sebarang kesilapan kecil boleh menyebabkan kapsul berpecah. Masuk ke peringkat kelima, apabila kelajuan sudah cukup rendah untuk dikawal, kapsul berhenti terbang dan mula jatuh. Penutup hidung akan dilepaskan dan 2 payung terjun kecil, dikenali sebagai drop parachutes, akan terbuka untuk menstabilkan kapsul yang berputar dan memastikan ia berada dalam posisi menegak. Ini masih belum dikira sebagai payung terjun utama. Beberapa saat kemudian, bahagian paling penting bermula. 3 payung terjun utama yang besar akan terbuka secara berperingkat, mengembang seperti bunga gergasi di langit biru. Payung ini akan memperlahankan kapsul seberat beberapa tan daripada kelajuan ratusan kilometer sejam kepada hanya sekitar 30 km sejam sebelum mendarat. Akhir sekali, peringkat ke-6, kira-kira 12 minit selepas memasuki atmosfera, perjalanan berakhir dengan percikan di laut. Namun walaupun pada saat akhir ini, semuanya masih dikira dengan teliti. Sistem komputer dalam kapsul akan melaraskan putaran kapsul buat kali terakhir untuk memastikan ia menghentam permukaan lautan Pasifik pada sudut yang tepat, melindungi tulang belakang kru daripada impak yang kuat. Inilah realiti sebenar kemasukan semula ke bumi. Ia bukan sekadar proses pulang tetapi satu ujian kejuruteraan dan fizik yang ekstrim, di mana setiap saat menentukan sama ada manusia akan selamat atau sebaliknya. Misi ini bukan sahaja berjaya membawa manusia ke bulan dan kembali tetapi juga membuktikan bahawa manusia masih mampu menakluk cabaran paling ekstrim dalam penerokaan angkasa. Apa yang kita boleh belajar dari sini ialah perjalanan ke bulan mungkin kelihatan seperti cabaran terbesar, tetapi sebenarnya pulang ke bumi adalah ujian sebenar kejuruteraan dan keberanian manusia. Dalam beberapa minit sahaja, kapsul perlu menahan haba yang mampu mencairkan logam, tekanan yang menghimpit tubuh manusia dan gangguan komunikasi yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Inilah sebab sebenar kenapa kemasukan semula ke bumi jauh lebih menakutkan daripada perjalanan ke bulan. Ia bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi satu pertarungan dengan hukum fizik yang paling ekstrim di mana setiap saat menentukan sama ada manusia akan selamat kembali ke rumah ataupun tidak. Splashdown, sending post-landing command now. Splashdown confirmed. Copy splashdown, waiting on VLDR. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts, back on Earth. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.